Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu ala rizqika ahsantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Senja bermula dengan niat di hati, enjin dihidupkan, perjalanan pun pasti. Angin jalanan menemani. Kita sampai di Beh, kau naik motor kereta? Aku nampak tadi 2 biji motor je kat highway. Amat mak dengan Mak Najib. Alhamdulillah dapat hati. Alhamdulillah. Allah sakut buruk. Kita okay, kita jumpa sahabat kita dah lama tak bertemu. Alhamdulillah. Di sekitar dalam kubu. Punya curug tempat mai sini. Ha? Mana benar tempat? Tak pernah. Itu hari tak pernah. Yang lama ya. Di hotel lah. Di hotel tu. Aku tak pergi sana kan? Oh, yang lama yang ada kol ikan tu. Kol udang. Kalau dah. Okey. Itu konsep dia kalau dah. Ini konsep dia ostrich. Ostrich. Aku dah cakap kalau cakap awal-awal aku order daging ostrich ni. Oh ya, oh jauh sampai, oh jauh sampai. Oh jauh sampai. Okey. Nampaknya orang jauh sudah sampai. Pak Bum 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 bum. Pak bum bum bum. bapak menganti sampai. Nanti. Allah. Okey, kita sahabat kita dah sampai sebahagiannya. Alhamdulillah. Kita tak jumpa. Alhamdulillah, ya kan? Sama geng-geng wanita. Jun. Okey. Semua okey. Oh, okey, Walaupun jalan jam, kita santai je sebab Santai. driver tak santai jam tadi tak sampai. Driver hak letih ha. Tak ada. Benar sebab kan yang cakap mana Ahmad. Ahmad cakap dia datang dengan Najib je. Kan? Kan betul tak? Dalam grup cakap Ahmad datang dengan Najib kan. Dia tak bawa Ina kan? Baru jumpa dia baru ni. Ya. Kat mana tu? Kat Temeloh. Wah, kebat sahabat. Nampak kurus sikit aku Kau nampak aku kurus sikit ni? Kurus. Tadi kau naik motor? Aku dah buat peti dah betul tak? Itulah betul. Oh, bukan kau. Aku nampak Najib dengan Mak tadi. Dia potong aku kat nilai. Tu sahabat kita dah ada sampai. Abang Najib. Yep. Kami sahabat lama, mari lagi hari ini menuju laut di Port Dickson sana. Lagu gak buat geng-geng itu macam ni kan. Temuan tu ada lagi kan. Hey, Jip. Dia tu berada tu itu aku jumpa kat situ tu. Lupa nak salam ah. Tak pasal. Okey. Baik. Habis masuk pasal? Jumpa kita lagi kat Temeloh kan? Ya. Siap ah. Siap bagus. Tu buat macam perasaan tadi. Lambat sikit dia punya proses. Ya, tu saya perasaan tadi dengar suara tadi dah perasaan. Kenal lah. Mat, aku pasang kau dengan Najib tadi dekat nilai. Ya. Najib dulu. Najib lagi kan? Lepas tu kau belakang lambat sikit lah. saya Aku biasa tak ada lah. kerja lah, aku naik kereta. Betul-betul nak simpan masa nilai. Kau potong zoom. Kau daripada nak dekat kajang tu. Daripada Bangi ada rumah. Okey, bagi ucapan lah apa-apa. Selamat Hari Raya ke betul belum lagi? Selamat berpuasa kepada kawan-kawan. Raihkanlah hati. Terima kasih kerana SPG. Oh, mantap lah Jun. Okey, tak ada komen apa-apa Alright, okey. Bila sampai okey. Ingat tak datang balik senyap ke? Assalamualaikum. SP saja. Allah. Belum lagi. Alhamdulillah. Ya bang. Alhamdulillah bang. Kita kalau bila sampai ke. Alhamdulillah. Dia nak tunggu Bilal. Ni nak tunggu doa dia je. Kata tadi. Tadi.
langit jingga menyinari jalan raya. Okey, kita bersama dengan sahabat-sahabat kita sedang menunggu waktu berbuka puasa. Alhamdulillah. Gelak tawa sepanjang perjalanan, ramaan indah dengan persahabatan. Langit Yang kuih yang terlepas ni, buat kan? Saya terlepas ni. Ya. Kau bawa. Apa nama kuih tadi? Kuih jongkong. Jongkong. Okey. Macam betul-betul nampak puasa tu memang bersemangat puasa. Bagus. Nampak Nampak dia punya kepuasaan dia tu. perlahan berubah warna, maghrib hampir menjelma. Di hati penuh rasa. Nabi sabar-sabar nak makan, sabar-sabar Nabi. Relax. Dulu langat. Syukur ride bersama sahabat yang jujur. Ramadan ke-10 malam ini, iftar bersama sahabat sejati di selera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sabtu wa bika amantu ala tika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Amin. Dalam kubu kita berhenti, syukur nikmat rezeki ilahi. Kurma di tangan, doa dipanjatkan, azan maghrib menenangkan perasaan. Di bersama kenangan tercipta, ramadan indah takkan dilupa. Angin laut menyapa wajah, lampu senja mula berubah. Meja panjang penuh hidangan, masakan kampung membuka selera. Cerita ride tak pernah habis, kenangan lama kembali manis. Dari jauh kita datang hanya untuk satu kebahagiaan. Ombak laut jadi irama, malam datang perlahan-lahan. Diet lah sangat. Lagi makan lagi. Mana boleh tak makan? Di bawah langit penuh bintang, sahabat Tri tetap dikenang. Jalan panjang masih menunggu, persahabatan tetap satu. Ramadan ini jadi cerita di hati kita selamanya. Ramadan ke-10 malam ini, iftar bersama sahabat sejati. Selera dalam kubu jadi saksi persahabatan sampai ke nanti. Kurma di tangan, doa dipanjatkan, azan maghrib menenangkan perasaan.
155 lah. Aku berdua bini aku. Biar. Tapi kadang-kadang marah juga duduk di dia ni buat suku datang semua. Panau. Itu dia lagi. Dia datang sebelah kan. Tapi Masuk okey lagi bang. LCV8. Oh, itu buah ajar tu motor tu. Aku kena daripada SVA motor apa? pakai Fortress tu. LCV lah. yang baru. Itu dah kelas ada orang buat. Lock motor lock. 16 aku dah 162. Dia kat depan. Babi betul. Itu rasa macam mana? Ikut dekat dia. Masalahnya itu hanya standard dia. Aduh, angin betul. Tak ada arkari apa. Tak ada. Kor-kor tak ada. Takra dia. Itu yang sibuk-sibuk. Dia relax kan. Dia 3-4 ribu memang. Dia modal sikit. Orang aku dengar budak cakap dia main pocket dengan ICU je. ICU dia betul. Lepas tu yang exhaust memang standard tapi dia pakai back pressure. Ya. Bagi lawak leher dia. 3 perkara tu dia buat main. Orang kata lah, aku tak tahu lah. Kau nak tahu kenapa? Aku ada fikir betul. Aku cakap ajar beli juga. Aku ada tu tengok nak try kan. Expect dah tukar back pressure pun sama juga terenung je tu pun. Habis betul. Tak kau sebab kita jenis yang CVT kot. Yang CVT tak boleh pergi. Saya tak kacau ECU dia lagi. Yelah otak betul lah. Otak dia tak kacau. Tak kacau. Pergi remake dulu. Remake pula 2.5. Ya, otak tak kacau dia macam standard lah juga. Kau buat macam mana pun. Otak dia masih baca yang lama. Bistrom tak sampai Pattaya lagi. Dia dah sampai. Dah nampak. Expect tak sampai. Lock win. Yang dah jual jangan beli ni Suzuki. Jangan. Tapi kalau yang 800 macam Abang Berah tu macam sedap pun. Dia ada kereta. 800 DE. Yang RE RE dia sport range je. Yang tu sport range dia 17. Kau beli 800. Kalau beli 800, motor dah berat. Dah 230 macam kilo. Lepas tu bawa 800 cc. Alang-alang? Alang-alang 1000 lah. Tapi tak boleh bang. Bila saya dah pakai banyak motor kan, sisi besar, sisi kecil, memang terasa punya slow. Mula-mula saya masa saya pakai GTR 1400 kan. Lepas tu saya jual, saya drop ambil yang Dyson 680 tu. Terasa macam ni. Tapi nasib baik yang tu saya boleh pepah habis 230 boleh pergi. For inline dia. Oh, betul lah. Dia lah pada teruk aku accident dengan melanggar lori. Dia lah. Punca dia. Aku corner macam ni, nak masuk corner macam ni. Aku datang, tak boleh jatuh gear 3. Corner masuk lori potong queue keluar sini. Yang bertempur lah. Aku cakap, ni kena. Aku cakap rasa baru habis fikir aku cakap kena. Aku tunjuk motor. Oh, kau tunjuk dulu. Aku tunjuk. Aku golek berhenti. Bangun. Tengok cek, okey lagi kan. Tapi sebab koyak sikit sangkut kat lori. Tangan ni kena lori punya ni sikit kan. Okey. Aku budak cakap, okey bang, okey. Ada rokok? Dia tanya. Jangan sedar ke rokok. Ada rokok. Ada bang. Dia tolong cucuk bagi. Relax bang. Abang relax dulu. Aku pun ni mana motor tu. Terus aku balik lagi. Dia balik teruk sekali. Tolong kuat. Lepas tu sebab perangai kan. Aku waktu tu baru balik tengok ASP punya bonus. Bini aku cakap itulah tak nak ambil dividend. Tengok saja. Lepas tu nak ambil duit tak nak. Dia bini cakap itulah tak ambil sangat dividend. Balik dengan gembira kan. Corner sedap corner. Lori. Tak salah pun aku memang cantik ambil. Lori tu keluar aku sini. Punca lori lah. Orang lain beratur dia keluar. Dia keluar dia nak sabar kebetulan nak jadi kan. Jadi bila kau pakai motor macam tu, bila duduk daripada sisi kecil pergi sisi besar memang kau rasa orang lain. Tapi kalau pergi balik, bawa balik yang kecil, memang kau rasa bodoh. Tak boleh pergi lah. Tak boleh. Jangan. Biasa dah laju kan. Sebab tu kalau jenis orang upgrade kecuali kita memang dah nak main relax tak apalah. Tak boleh. Kau akan cakap je nak kena naik biasa lah. Tak ada. Pegang je throttle. Gila lah. Gila. Semalam aku turun semalam kan. Aku kinting semalam. Pergi naik makan colek atas nak Somo tu kan. Abang Berah apa semua pergi. Dalam kedua suku. Jual turun apa? Turun kejap motor prong bunyi belakang 7 biji. Apa tu? Hypop motor Ducati. Prong. Member aku seorang tu dia beli motor aku tu. Drone dia pergi kejar turun bukit semua. Habis dia potong. Dia memang kaki aretek. Memang dia corner. Aku kata aku tak corner macam ni. Dia corner je tu. Memang corner gila lah. Dia habis dia tapau 7 biji tu. Sampai dekat highway dia slow. Dia cakap ni kau pergi. Hantar wakil lain pula. Hantar wakil lain. Kau highway tak boleh. Pattern lah. Pattern. Tapi betul lah. Dia tahu
Dia tang corner dia boleh fokuskan. Tapi sedap betul Ford Hyper motor tu. Dia masuk gear meletup kan. Oh, Tu je standard dia tu. bukan je buat lah. Itu dah besar. Itu dah Lari pun dia lari dah aku kejar atas highway tau. Daripada turun Genting sampai area Gombak baru dapat foto yang nombor 1 dia. Tapi kita berjaya lah. Jaya lah. Okey. Awak Itu gila semalam, memang gila semalam. Awak gila tu. Kereta tak banyak masa tu. Goyang 2 lebih, goyang-goyang aku tak kira. Aku ambil kontrol celah-celah dia orang semua, goyang-goyang. Aku tak kejar. Aku geram kan. Sebab dia main sebelah. Abang beras? Abang belakang sekali. Oh, kau nak wakil Aku datang. sampai rumah dia tak ada. Dia dah hantar wakil. sampai rumah dah tak ada. Dia tak ada. Nampak? Kita panggil buat orang lain bukan kosong daripada saya semua dah. Tu orang cucuh je. Lah duduk sini lah. Yang ni mahal ni. 1,000 bang, aku pernah tengok. 1,000. Oh. Kau cakap benda main tak, yang ni bakar duit. Ini 1,000 lebih ni. 1,000. Tak, ini rapasan dapat murah sikit. Dia tak kira lah. Kalau beli. Yalah rapasan. Awak buat. Itu yang murah sikit. Dia murah. Sekali je keluar kan. Pasal dia tinggi kan. Tu meriam tanah bang. Tau. Kena beli yang ni tau, raya ni. Yang ni. Jadi tengok cari 1,800. Beli dua. Beli dua. Beli dua. Bila boleh tau. Bisik kita beli bagi. Cakap 180 je. Kau cakap baik beli bagi anja, beli gelang. Ini kita nak rasa. Stand dah reti nak kita dah. Macam bola je. Bola tu ada dah salah. Ada yang tapi yang Tapi kat tempat kau pun mahal juga ke? mana? Kelantan. Siam dah tak ada sangat dah sebab itu tempat kau kan gila. Jadi dia banyak ambil yang China. Orang muda mana nak duk plan-plan? Kaya tu Alah makan minum Takut kita ada berbuka sekali lagi mana tahu. InsyaAllah Allah kata lagi sekali. Kita buat kau. Nanti kita lepak dekat Mana? Boleh 3 hari 2 malam 3 hari 2 malam. tempat rumah dia. Boleh. Rumah kau tak boleh pergi. Bagi tahu. Main lah. Tapi kalau nak lepak rumah Curut, jangan pergi yang dekat depan tu Curut. Kedai makan tu tak bagi square tu. Bagi square. Pukul 12 malam dia suruh dah halau balik kan. Aku kena pergi dulu lagi aku kena tinggal. Biasa lah tu. Wah kita tengah dikesian gambar dia. Cuba ingat. Okey. Aku lama tak jumpa. Tak berborak-borak. Biasa lu borak kat Thailand je. Okey, sahabat kita on the way. Go back to home. Hati-hati di jalan raya. Don't naughty ya. Jangan buat laju. Boleh. Jambak situ lah dia naik. Okey mak, baik mak. Okey, tadi kita dah berbuka, kita makan yang berat-berat lah. Ni kita makan ringan-ringan, enjoy. Kita lepak-lepak sebab hari esok cuti. Jadi kita relax. Masuk jadi. Jumpa makan. Ayo kita. Kalau tinggal tak bagi kandang mesti kandang mati. Ada yang kerja esok Ada yang kerja lah. Antara pekerja cemerlang kawan kita, antara pekerja cemerlang sentiasa bekerja. Tengah salad, letak salad kan. Campur semua ni. Kawan ibu ada kat Tenu? Nanti saya bagi sudu Dekat kawan ibu. Okey, kita makan ni apa nama tadi, Pak? Miampla. Miampla. Ni Thailand punya ni. Thailand punya. Ni yang famous dekat Naratiwat ni. Macam mana buat kamu? Ambil salad. Okey. Apple akan buat demo. Cara makan mapla. Miampla. Bukan tujuh piang ladi tau. Ni piang pla. Lupa Enjin hidup pulang semula, lampu jalan jadi saksi cerita. Ramadan ke-10 yang bermain. Cicoh je lah, Bu. Bubur ikan cicoh dalam tu. Tak boleh, dia kena sudu. Mau sudu ambil kuah otak tu. Ambil daun. Alah kecil. Kenapa? Kacang ke? Kacang. Kan? Ke bawang putih? Kacang. Memang tak sini kan?
yang kau suruh ni. Makan lah. Bismillah tak? Ni jangan muka seria sangat. Tak, Relax aku- lah. Muka seria nampak. Jangan gaduh muka. Nak gaduh. Kalau cubit je Lami pakai tangan tak apa kita. Boleh. Alah, tak ada Ranger virus je, semua. tak ada Apalah sangat. Kanan. Kanan. Jadi lah. Macam tu kan. Pecah ni. Ya, belum ada lagi. Ya tu. Ada. Mi sikit. Buat bengong mi. Bihun. Kita Banyak. cuba. Aku juga minum. Okay, kita try ni. Buat carrot. Okey. Timun. Ni untuk ambil kuah. Ambil ikan. Coba ikan. Cubit Ambil isi tu. Jangan coba yang tulang tu kan. Lekat pula yang satu. Okay. Ni. Okay. Berkacang. Macam tu. Macam. Kacang. Okey. Okay. Muak. Capuak. Bersih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ganas dia. Kaki rana tu. Okey. Okay, jadi. Cuma yang dekat Betong tu lah awak bawa makan ni ikan masin tu kan. Ikan masin berbelut. Ikan masin bakar tu. Ni ada yang sama ke? Kalau kat Tak, yang tu dia tahu garam. Garam penuh atas tu. Lepas tu dia bakar kan? Bakar, lepas tu ambil buang kulit dia, ambil isi makan macam cicah Ya, macam. sama ke macam ni? Ni goreng. Satu bakar. Cicah dekat dengan kuah dia lebih macam tu je. Tafiz lah. Tapi tu. Dia dekat tepi tu. Aku makan tu juga kan, tapi dekat Darah Tiwan. Lepas raya awak. Jom. Jom lah. Okey je. Terengganu banyak sangat ni. Tak, aku tengok guru kita ni aku bukan nak mengata perancangan banyak sangat. Tapi ni tak jadi. Aku geram je. Perancangan bagus je. Bunyi sedap je. Bila tangan pasal Tak jadi. Makna raid sahabat selamanya ada.